Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku. Macam biasa, channel aku berkisah tentang enjin lah. Tak ada GPS ni semua, tak ada. Siapa yang dah biasa tengok channel aku, dia faham lah. Channel aku tentang pemasangan enjin dan spek-spek dan data-data enjin yang aku buat dekat bengkel aku lah. Okey, hari ni aku nak sambung balik video tentang enjin EFI Block W125 Head LC. Dan kejap lagi aku akan pasang dan aku akan bagi tahu korang data-data dia, apa perlu buat. Andai kata korang nak buat spek ni, boleh rujuk video aku daripada awal sampai siap lah. Hari ni walaupun tak boleh nak hidupkan, tapi aku akan pasang dia punya head, dia punya block, dan cam apa yang aku pakai, berapa CR dia. Okay, piston dia bentuk macam ni lah pocket valve ni aku dah anjak ni atas sikit. Dome dia aku habiskan, ratakan. Okay, piston ni pin dia 13 saja. Pin dia 13. Kalau korang cakap tak tahan, korang buatlah 14. Tapi aku kata tahan je, tak ada masalah apa pun. Tapi kena sesuai lah dengan CR dia. Janganlah kau hentak CR sampai 16, 17, 18, 19, 20. Lama kau pakai diesel, tak payah pakai petrol lagi dah. Macam aku, setelah aku buat kira, aku guna CR 11 je lah dekat enjin ni. Okay, jom aku nak pasang piston. Buat piston. Yang ni piston ring ni, yang piston ring datang sekali dengan blok lah, 6 saiz 65 lah. Piston pun saiz 65, ring pun saiz 65. Okay, aku pasang piston ring macam ni tak susah pun. Ni apa? Main game lah. Okay, kau boleh tengok lah. Ni siapa tak tahu nak pasang piston ring, kau boleh tengok video aku ni. Baling satu piston ring. Yang hitam ni aku bubuh kat tengah-tengah. Ni piston ring hitam, bubuh kat tengah-tengah. Tulisan dekat atas. Tulisan yang ni kat sini, tulisan ni. Ni ada tulisan yang ni, bahagian atas lah. Sorry lah kalau gambar tak ada kualiti. Aku tak ada GoPro. Aku pun pakai handphone je. Okay, lagi satu. Yang ni, yang ring yang chrome ni kat atas lah. Dan tulisan dia pun menghala ke hadapan. Okay. Okay, macam ni lah penampakannya. Ingat aku pakai piston pin 13 saja. Boleh je kau nak pakai yang 14 ke, boleh. Tapi tengok pada kekuatan anda lah. Kalau pakai road Y15 ke atau yang lain ke, kita buat apa yang kita ada. Apa yang customer bagi, kita akan pasang lah. Sebab macam aku, konsep macam aku senang. Dia bawa apa, kita pasang apa. Dia tak ada nak pening-pening kata tu tak boleh. Sebenarnya boleh je, cuma ketahanan tu kurang. Janganlah, kalau customer beli tu, aku tahu kadang-kadang dia orang cakap, oh tak boleh ni, benda ni tak tahan. Bukan tak tahan, tengok cara pakai korang. Lepas tu dekat mana kau nak gunakan benda-benda tu. Macam ni, kalau dah tahu dia pin 13, janganlah kau hentak CR tu tinggi sangat. Bila hentak CR tinggi sangat, tu masalah pada mekanik lah. Hentaklah CR tu nipis sikit, 10.5 ke 11 ke. Sebab enjin ni dia dah ada CC. Dengan stroke yang ada, dengan piston yang ada ni pun dah dekat 200 cc lah. Tolak tengok. Jadi
kat situ pun dah ada power sebenarnya. Dah ada power kat sisi, dah ada power dekat barang-barang dia. Contoh dia macam dia 4 valve kan, tak ada masalah pun bagi aku kalau pakai pin 13. Mak ni dia punya tu, dia punya gasket block dia aku guna ni guna yang ni W125. Suka ambil yang ni apa tu, apa nama ni, sponge coat, sponge coated lah. Yang ni kau tak payah nak potong-potong je dah gasket ni. Gasket ni memang dah cun lah. Tengah dia 70mm. 70mm banyak tengok blok dia memang ngam-ngam kat sini lah. Nampak? Ngam-ngam boleh masuk ni. Nampak? 70mm yang barang. Okay, kau tak payah nak gunting-gunting. Benda ni ada jual. 70mm. Jadi korang orang boleh terus pasang. Oh, timing chain ni tu berapa saya? 97.5. Timing chain ni aku lupa nak bagi tahu korang. Aku guna 97.5 gasket sekeping saja dengan blok ini blok body tambah 4 apa benda ni blok yang macam ni Kau boleh tengok Leo ada jual body tambah 4 tu. Okey, tapi rod aku guna 103 lah. Okey, boleh faham Kalau tak faham boleh tengok lagi 30 kali video aku ni, tak ada masalah. Okey, macam biasa dia punya deck deck ni aku buat dalam 0.5 lah. Lebih kurang deck 0.5, timing chain 97.5. Yang lebih-lebih bahagian bawah ni semua korang boleh tengok dekat video aku yang sebelumnya. Okey, yang ni aku potong dan aku gam balik lah. Biasa buat macam ni lah. Sebab kadang-kadang dia tekan benda ni, dia boleh lari tau. Benda besi ni aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab ujung ni tak ada. Sebab kalau pakai ni kalau terus pakai saja dia tekan tapi tak apa, macam ni dia tekan tapi nanti bila kau tekan dia terkeluceh tau. Jadi lebih baik macam aku gam awal-awal lah. Pakai gam bunga tu je. Gam kalau mak kau buat bunga telur kan, gam yang panas-panas tu. Hot glue gun. Apa? Hot glue gun. Hot glue gun tu je, pakai tu. Aku pun dah buat banyak. Okey, tak ada masalah apa lah. Jadi antara besi dengan ni apa? Dengan plastik ni dia takkan lari lah. Okey. Sekarang ni aku nak yang ni gasket head dia ni aku guna Cooper 0.5. Dekat sini 0.5, dekat sini 0.5. Lebih kurang lah. Ya kot, jap aku tengok dalam data dia. 0.5 tak salah aku. Betul. Deck 0.5, gasket head 0.5. Jadi deck campur dengan gasket head 1mm lah. Piston flat lah. Dia asal ada bonggol. Kalau korang tengok video yang sebelumnya memang ada bonggol lah. Kalau yang ni memang aku dah potong dan aku buat bawah poket lain lah. Sebab tak nak dia sangkut lah. Sebab cam yang aku guna ni pun agak tinggi juga. Jadi korang wajib buat benda-benda tu. Okay. Jom aku nak pasang benda-benda ni. Jangan lupa letak bush Belakang ni tak ada bush pun. Sebab kalau jenis enjin macam ni belakang tak ada bush. Tapi andai kata kau nak buat boleh je. Kau buat pakai pin apa ke, pakai buat ni head. Okey, ni head dia. Head dia macam ni kau kena tahu ni kena tutup, ni sensor dia ni. Tapi dia tak jalan pun sebab kalau pakai injection mungkin jalan kot, kalau pakai benda-benda lain. Sebab kalau kau tak tutup yang ni dia akan bocor minyak hitam lah. Okey, yang ni dia punya cam Fastech C5. Nanti kejap lagi aku akan bagi tahu lah data-data dia. Yang ni enjin ni aku dah dial, tengok aku dah marking semua. Maknanya nanti aku terus pasang ni lah. Tak ada aku nak tunjuk dial. Last kali baru akan bagi tahu data-data dia. Sebabnya kalau aku pasang dial apa semua nanti akan buang masa lah. Okay, head dia macam biasa dari brand Leo 2225 lah.
Potting tangan je. Potting best-best ya. Okey, kejap lagi kita sarung head ni. Okay, Riz, jom pasang Riz. Yang ni terpulang kau kalau anda kata dia baru ke, kau nak bubuh gam ke, tak ada masalah. Masing-masing. Kalau aku nak bubuh gam ke, tak bubuh gam pun tak ada masalah. Kalau kau yakin tak payah bubuh gam, tak payah bukan. Tapi kalau kau tak yakin, bubuh lah gam. Okey. Jom aku nak pasang. Jangan Riz. Yang penting bush je, jangan lupa taruh lah. Apa payahlah kau nak masuk ni? Up. Okay, letak pelan-pelan. So. Alright. Okay, dekat head ni aku menggunakan spring ball. Dia punya bawah punya tu washer dia standard Dia gunakan spring ball LC size 2.8 lah. Cam Fastech C5 Cam ni dia 28 lebih 26 lebih nanti data dia ada tu. Macam ni dia datang macam ni keadaan dalam dia semua macam ni. Skru dia kat sini. Yang ni batang ni aku guna Fastech punya juga. Yang batang ni. Tapi yang ni kau kena gosok sikit sebabnya nak taut lekuk ni. Macam bearing dia aku pakai bearing NTN lah. Bearing yang biasa ada jual di pasaran lah. Ni ketat sikit lah. Ni 13. Tapi macam cam macam ni better kalau dah pasang buat macam ni better dial sekali lah. Bukan aku tak syorkan dial, bukannya tak syorkan PMP. Tapi bagi aku bila kau dah kacuk barang, contoh cam Fastech, head Leo, enjin apa, enjin itu, enjin ini, jadi better kau cari balik lah dia punya center. Sekejap lagi kan kalau tak cari balik, enjin tu sendiri boleh jadi biol lah. Kerana dia punya pusingan semua dah lari kan. Sebab mungkin cam Fastech tu dia dah ukur dekat head Fastech. Tapi kau dah masuk pula dekat head Leo. Dia kat situ ada biol. Dia lain dengan macam aku tak tahu lah, tapi masing-masing lah Kalau macam aku macam barang-barang ESR ke, barang-barang GSM ke, kalau head tu ESR, kau pakai cam ESR semua, kau tak payah dial, kau pasang je timing standard, memang cukup cun. Sebab kata dia orang PMP saja, tapi memang betul PMP saja lah. Bila PMP saja, CR dia betul, memang ada power keluar. Tu kelebihan barang-barang ESR atau GSM. Macam GSM pun pasang saja. Pasang pun dia lebih mudah. Antara dua brand ni, antara yang senang nak set lah. Lagi satu SW4 pun percaya agak senang nak set. Dia tak payah, kalau kau pakai brand dia, langsung pakai brand dia, memang kau tak payah nak semak-semak dial ke apa ke. Sebab dia memang, kalau dia punya brand, memang dah ada power kat situ. Itu kelebihan dia. Tu pasal dia selalu cakap PMP saja, tapi memang PMP saja. Macam tok ni biasalah, kalau tiang 12 boleh je tarik 20. Ni aku pakai 20. Tok ni aku pakai 20. Nampak. Tarik. Yang tiang 4 batang ni aku guna stainless steel lah. Ukuran tepet ni aku intake 0.10, exhaust aku pakai pun sama 0.10. Dua-dua 0.10.
Lebih senang nak dapat dia punya bacaan lah. Okey, gua nak pasang dengan timing. Okey, macam yang ni aku guna di kompin lah. Kalau tak guna di kompin pun boleh, tapi tahan je lah kaki tu. Keras satu, tapi sebab dia dah ada di kompin tu, kita guna. Okey, yang ni aku guna HSM Yang ni aku dah siap dial sebenarnya. Tinggal nak pasang je. Jadi video ni tak panjang lah. Cuma aku tunjukkan lah kalau korang nak buat spek ni, boleh ikut je lah. Dia macam tu je lah. Kan sekejap lagi kan panjang-panjang video pun korang tengok muak kan. Jadi aku pendekkan lah durasi video ni. Riz pegang pun. Nak bagi dia bebas. Ni dia ni kat atas ni. Okey, yang macam enjin ni aku dah dial lah. Jadi aku dah marking siap-siap. Tinggal pasang saja. Aku tak nak panjang-panjang sangat video ni. Kang panjang sangat kang. Ya, video aku bukan ada iklan pun sekarang. Aku pun tak tahu kenapa. YouTube dah marah aku kot. Dah tak ada iklan dah sekarang. Dah apa benda suspend apa dia tulis, aku pun tak faham lah. Jadi korang boleh nikmati video aku. Lepas ni mungkin aku akan sangkut dekat enjin lah. Jadi macam video ni nanti aku akan bagi lah data-data enjin. Ambil dia skru. Data-data enjin yang aku dah buat dekat data-data enjin ni lah. Jadi lebih senang lah korang nak follow. Yang bab dial tu mungkin kita akan guna cam tak sama. Mungkin dapat nombor lain ke, macam tu habis korang. Alright, ketat. Agak-agak sebab skru pendek tu. Kau left okay. Buat 12 box. Kuatan kat 19. Ni jangan lupa. Kau lupa pasal ni. Alright. Lagi satu untuk Dicom ni, kau dah ikat ketat ni, ini mesti bebas tau. Kalau dia ada sangkut-sangkut tu semua masalah tu. Better kalau ada sangkut-sangkut tu, kena check balik lah. Jangan biarkan dia sangkut-sangkut lah. Bila sangkut-sangkut tu dia dah tak payah. Macam ni semua kau dah ketatkan, dah okey. Kita akan pusing je satu round lah. Tengok timing chain tu. Sebab benda yang ni semua better korang kena check lah. Kau tengok Kalau timing chain ni dengan yang belakang ni tak lurus, dia akan berlari tau. Waktu dia pusing, ni boleh terkeluar. Tu pasal benda ni kena ukur dan kena taruh gasket lah. Kena taruh apa? Lapik washer dekat belakang ni. Jadi kedudukan dia spek yang macam ni bagi aku, dia punya leceh tu tak ada leceh mana lah. Cuma leceh dia tu kedudukan timing sprocket ni. Nak kena luruskan betul-betul dengan ni semua. Jadi dekat situ mungkin ada sikit leceh lah. Kadang-kadang dia orang pasang selalu terlucut timing chain ke apa ke. Kat situ memang ada pening sikit lah. Macam ni, bila kau dah buat pocket valve semua, dia confirm tak langgar. Pastikan dia duduk elok ni. Ada tu hari aku dapat satu kes tu, bila pusing yang ni lari ke belakang. Yang ni dia lurus. Jadi macam aku washer kat belakang tu biasa ada orang pakai 3.5, ada orang pakai
2mm lebih. Macam aku pakai sekarang ni, kalau tak silap aku 2.8 ke 3.0 lebih kurang macam tu lah. Untuk bagi dia duduk ngam-ngam atas ni. Ni tensional ni, dia akan duduk betul-betul dekat tu lah, dekat atas lidah ni akan betul-betul duduk dekat atas runcit ni. Dan dia tekan elok. Nampak? Dia akan tekan elok lah benda ni. Jadi untuk spek ni dia punya kerja-kerja teknikal tu macam tu lah. Yang lain-lain tu macam biasa, data-data enjin ni semua korang semua dah biasa kan. Dah biasa, jadi aku pun tak cerita banyak sangat lah pasal data enjin. Sebab data enjin ni dah biasa. Tapi tak apa, nanti last sekali aku akan bagi data enjin dekat data dekat enjin ni lah. Bila guna decompin ni, dia lebih senang nak start lah. Itu salah satu dia. Bila senang nak start, jadi korang punya kaki pun tak adalah sakit. Tu je. Okay, ni ngam. Macam panjang tiang ni aku guna 210mm Panjang tiang ni 210mm. Ini dia punya nut lah. Dia akan ada lebih macam ni. Anda kata kau nak pakai jet rod ke apa ke, boleh lagi lah. Nak tambah spacer ke apa, mana tu korang pakai jet rod gila babi punya. Memang boleh lah. Alright. Yang ni penutup dia macam biasa lah. Korang kalau pakai Y ke pakai LC tahu lah penutup ni. Ni kena beli asing lah. Tapi tak tahu lah, kalau kau beli Red Leo apa Red Leo rasa aku dia dapat ni. Red Leo dapat ni. Kalau nak senang beli Red Leo lah, tapi yalah, harga dia agak berpatutan lah. Ada orang cakap okey, ada orang cakap sebab dia banyak barang dapat. Macam ni dia beli Leo punya. Sebab apa aku suggest beli Leo ni, dia dekat timing sprocket tu tak kacau sangat. Sebab kalau aku dah tengok orang pakai Red Leo, dia punya dekat timing sprocket tu nak pasang decompin tu kena. Jadi aku lebih, kadang-kadang aku pun pilih jugalah, tengoklah. Kalau customer tu pandai, dia akan pilih yang macam ni, jadi dia tak kena. Macam yang ni dia, kejap lagi aku tunjuk lah. Dia kat sini tau. Ni dia tak kena dekat ni. Nampak? Ni bila kena tu ada masalah. Baik. Ambil standby yang penutup dia. Kalau macam ni penutup dia tak kena rasa aku. Kalau macam ni kan, kalau guna yang macam ni jauh. Cabut dulu, bukan lagi yang aku tunjuk. Tak kena. Jauh je. Tak boleh. Apa-apa hal pun kena test. Takut dia sangkut ke apa. Sebab kadang-kadang, tapi rasa aku kan yang Leo ni tak kena. Sikit pun tak bergarik. Tak kena. Jangan lupa bubur getah dia. Screw. Ni skru dia. Ngam-ngam.
Okey, macam ni lah penampakan enjin ni. Nanti macam bahagian magnet ni aku pakai yang original je. Magnet dia pakai balik dream je. Tak ada masalah. Jadi nantilah kalau buat exhaust tu semua, nanti bila dah sangkut dekat body, kita akan review balik lah. Okey. Okey, untuk data enjin ni okey, untuk data enjin ni ada kat sini . Okey, untuk EFI 65 stroke 57.9 root 103. Head volume dia 14 ml, piston volume dia 1.7, stroke dia 57.9. 57 ni. 57.9. Okey, untuk gasket head dia 05, deck clearance dia 05, luas gasket head dia 65 mm wave 125 punya. Piston dia 65, valve dia 2225, 4 valve . Untuk CR dia, kalau dia punya data macam ni, CR dia 11 lah, 11.1. Okey, dia punya nombor RAM dekat cam tu 85. Dia punya DCR 7.2 lah. CC engine ni 192. Okey, camshaft Fastech C5 . Untuk yang ni aku ringkas lah, sebab cam ni data dia kadang-kadang berubah-ubah, sebabnya dekat head lain mungkin dia punya tu lain. Okey, dekat head ni dia punya data intake open dia 36, intake close dia 57, exhaust open dia 55, exhaust close dia 37. Dia punya cam lebih kurang 268, 272 lah. Untuk overlap in dia 3.3, overlap exhaust dia 3.5. Okey. Kat sini okey lah. Kalau ada separuh mekanik ke, pomen ke, ataupun mana-mana yang diorang akan cakap kenapa cam ni besar, tapi sepatutnya cam ni besar boleh pakai CR lagi tinggi. Okey. Ni sebenarnya dia, kalau bagi aku kau try dululah. Kan kalau aku cakap kan mungkin fakta tu salah dan mungkin fakta tu benar, sebab bagi data macam ni dengan CR macam ni, dia akan jadi lain macam ni. Sebab kalau macam aku lebih selesa pakai CR 11 dengan data macam ni, supaya enjin tu tak terlampau. Enjin tu boleh keluar power sebenarnya, tapi betul kalau pakai 12 lebih, 13 lebih boleh keluar power, tapi apakan daya enjin ni hanya EFI saja tau. Bawah EFI, atas dia ni besar. Takutnya bila buat CR tinggi-tinggi, takut dekat bawah ni tak tahan. Bila bawah tu tak tahan, mulalah. Sekarang ni macam aku owner nak guna on the road. Jadi on the road bagi aku dengan DCR 7.2 ni, dengan CC engine ni dah cukup lah. Lagi satu dia punya bleeder semua, dia punya untuk keluar angin semua memang kena pakai yang besar sikit lah, sebab CC dah besar. Jadi CC dah besar, memang kena buat lah. Kalau kau terus juga pakai yang standard, engine tu cepat panas. Bleeder tu apa? Nampas engine. Dia punya nampas engine. Dekat situ lah. Nanti exhaust aku akan bagi tahu. Exhaust dia guna apa setelah aku pasang dekat motor lah. Sebab nanti ada lagi 2-3 modifikasi. Sebabnya untuk tengkuk carburetor tu, kalau kau beli yang tu, dia akan mengarah ke tepi tau. Tapi owner nak mengarah ke depan. Kat situ aku belum siapkan lagi tengkuk dia. Lepas aku pasang dekat enjin, baru nampak macam mana nak pasang tengkuk tu lah. Okey, boleh tengok sekali lagi data-data enjin dia. Kalau ikut Y-Suku ke LC ni, kalau data macam ni boleh bang pakai 13.5, 14.5. Tapi korang tengok lah enjin dia besar mana. Untuk EFI besar ni aja. Head block ni pun dah sama besar dengan enjin dia. Jadi kau try dulu, baru kau tahu macam mana CR11 ni jalan dekat cam macam ni. Sebab kalau ikut CR ni
dia berkait semua dengan flow semua. Flow kau bagus ke tak bagus ke. Dia macam tu lah lebih kurang. Sebab benda tu semua berkait. Kalau nak cerita pasal CR ni panjang. Better macam aku dah buat macam-macam. Jadi data tu sentiasa ada, insyaAllah. Okay. Sehingga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.